Nak pasang lampu ni mudah. Panel solar ni korang kena pastikan letak dekat tempat yang kena cahaya matahari. Lampu ni pula tak kisah, korang boleh tarik letak mana-mana sebab dia ada bagi wayar panjang. Dan nak pasang lampu ni mudah sebab dia dua komponen ni saja. Sebab lampu ni lampu solar, lampu yang cas guna cahaya matahari. Waktu siang macam ni, kalau korang jemur dia punya panel macam ni, dia akan terus cas lampu tu. Waktu malam pula, dia akan nyala dengan automatik. Sebab lampu ni dia detect tak ada cahaya matahari, dia akan terus nyala. Korang pasang dekat tepi rumah memang ngam, kalau korang tinggal rumah pun tak risau. Rumah korang tak akan gelap sebab lampu ni automatik nyala bila tak ada matahari. Kalau yang model ni paling banyak saya repeat tahu sebab harga dia bajet. Walaupun harga bajet tapi cahaya dia ni cerah. Dia boleh maintain cerah macam ni lama sebab dia pakai bateri besar dekat bahagian dalam. Dia boleh nyala lebih dari 12 jam. Jadi kalau korang nak cari lampu solar yang boleh jimat bel elektrik, mudah untuk pasang mana-mana, lampu jenis automatik, siang dia cas, malam dia nyala, korang boleh check lampu solar yang model ni. Harga dia bajet, kalau korang nak pasang banyak biji sekaligus, yang model dia ni tak keras sangat. Jadi kalau korang nak cari lampu solar yang model bajet, korang boleh check lampu solar ni dekat link video. Model ni korang boleh repeat banyak biji.